Tuan-puan boleh tengok kenaikan harga emas berbanding dengan 20 tahun yang lalu sebanyak 646.63%. 600% lah. Maksudnya kenaikan harga emas ni dah 6 kali ganda berbanding 20 tahun yang lalu. Berbanding setahun yang lalu, kenaikan harga emas 28.13%. Berbanding setahun yang lalu lah. Berbanding 7 November 2023. Okey. Jadi kalau ditolak kepada spread, zakat, kos charge premium, semua kos berkaitan tu, tuan-puan at least 15% tu tuan-puan akan dapat keuntungan lebih 15% kalau jual sekarang. Tapi sebagaimana saya sebut, kita tak jual emas hanya sebab harga emas naik. Kita tak jual emas hanya sebab harga emas naik. Kita akan jual dalam 3 keadaan saja yang saya pernah cover dalam live sebelum ni, dan ini yang saya tulis dulu nota sebelum ni. Kita jual emas dalam 3 keadaan saja, sama ada tambah harta, emergency ataupun capai target. Dia tak ada istilah harga emas naik, kita jual, kita kaut untung, lepas tu kita tarah semua duit tu, last sekali balik kepada asal lah, tak ada duit lah bila kita tarah. Jadi sepatutnya kita menabung emas menjadikan kita lebih kaya lah. Antaranya make sure harta kita sentiasa bertambah. Hutang kita, mungkin target bayar hutang kita sentiasa berkurangan. Okay? Nanti saya akan cerita pasal kekayaan ni. Tuan-puan kena faham asas kekayaan, barulah tuan-puan akan faham emas di mana relevan emas. Okay? Saya settlekan lagi graf ni. Okay? Kenaikan harga emas dalam setahun ni sebanyak 30%. Okay? 30%. Lepas tolak spread, emas public gold paling tinggi 9%. Tolak kos zakat berkaitan adalah 18% tu adalah. Okay. Cuma saya nak ingatkan tuan-puan, kenaikan harga emas tahun ni agak luar biasa. Jarang-jarang berlaku harga emas naik mencecah 30% setahun. 20% lebih tu biasa saya tengok. Tapi 30% ni saya rasa macam agak luar biasa. Okay. Jadi secara averagenya kenaikan harga emas sekitar 10% sahaja setahun. Jadi kalau tuan-puan menabung emas untuk 2 tahunan ke atas, untunglah, okay, berbanding dengan tuan-puan simpan duit dalam ASB ataupun tabung haji.